Kalau kita make harta anak yatim, as-saghirul ladzi la abalahu, budak kanak-kanak yang kecil yang tidak ada pok baginya, itu dikatakan yatim. Tak saya, jikalau kita make harta anak yatim pok, sebelum balik kita wajib kena bayar dak harta anak yatim tu. Patut kita tu biar, orang nak tanya kita tu biar tu. Mak ya, pok hati mak adalah patut anak duk ngamuk. Dalam keadaan tu bagi-bagi saka anak yatim misalnya, si mati tu dah tinggal binding, makan sumun, tinggal pok ngamuk si mati tu makan sudu tu. Ada anak yatim seorang misalnya si mati ada anak yatim seorang, tu makan sebuah dia habis, tak boleh orang lain. Atau banyaklah anak yatim tu, boleh kan mak semuanya sikit lah. Dalam keadaan tu mak duk makan kalingan anak tu, waktu guna duit anak yatim tak. Misalnya tinggal kebun ria, kebun getah, kebun apa tu. Jual getah, jual ria tu taruh lah duit tu, taruh rumah bimbang, taruh di bank. Lepas tu ambil duit tu doa makan kali dengan budak tu. Kalau makan rupa tu tak ada wajib bayar. Kalau kita makan rupa tu tak ada wajib bayar. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalal yatama zulman kah? Jangan makan kamu akan harta anak yatim tu dengan rupa zalim. Makan rupa zalim tu tak boleh. Dia duk kali dengan anak yatim tu. Mak tu, pok hati. Lepas tu dia beri anak yatim tu, dia ambil lah duit anak yatim tu, dia buat belanja ke. Buat belanja, dia makan kali dengan dia lah. Lepas tu dia panggil zalim. Ada zalim. Lepas tu orang lain tu taruh nanti dia besar. Makin rupa tak ada zalim, tak gapo. Tu kalau duduk dengan mak dia. Kalau tak misalnya mak pok hati dua. Pok hati, mak pok hati. Lepas duduk dengan kakak. Kakak duduk ambil duit anak yatim tu, dia makan kali dengan dia. Dia ambil, tak suruh ambil untuk makan lah. Makan kali tu. Dia bukan atau waktu nak makan tu kena puyuk roti, bukan lagu tu puyuk roti, kena nak roti puyuk. Makan kali. Kalau misalnya duit mak tu banyak dah, tak guna, tak ambil duit anak yatim, tu comel. Dan keadaan tu mak duit tak ada gosok ke misalnya boleh saka tu sikit-sikit tu boleh saka sikit-sikit. Kita saka tu boleh sikit tu kita tahu umur tu lah misalnya. Saka lain tu harta wasa ada hasil duit apa tu boleh ke anak yatim tu. Patut hasilnya tak ada. Dia nak tinggal hijau tak boleh dia bagi anak yatim kecil lagi misalnya budak tu. Apa tu dah ambil duit anak yatim tu akal kali tu tak gapo bukan masalah zalim. Hak zalim hak tak boleh. Dia maklum dah zalim tak zalim tu dia tahu dia kita zalim tak zalim. Hak zalim tu salah. Kalau kita makan kali dengan dia tak apa. Makan kali dengan dia. Batu harta anak yatim dah tu kita nak tasarruf kena nak ambil wak nego wak gapo untuk nak dia hasil yang masuk tu. Tak gapo kita tasarruf kereta ni untuk nak waktu wak ni untuk untuk nak itu ya tu. Lepas tu dia tanya, lepas tu kalau yatim mak, kalau yatim mak dia panggil yatim haji, panggil haji. Ya arak kalau budak kecil yatim ni supa. Kalau tak ada mak tu dia panggil haji. Arak dia panggil haji. Ya lihat orang Arab ni kalau mati pok dia susah. Ya orang Arab kata tina dia tak hijau. Ambil dia tu dia tak supa dengan masyarakat kita Masyarakat kita tina yatim hijau lah. Kalau ada dia tina hijau lebih dari yatim dah. Mau mati mak susah nak. Lebih ada mati pok ke. Ada masyarakat Melayu kita. Dia dah supa dengan masyarakat Arab tu kalau mati pok susah. Tapi dia besar tu yatim pok ni sah. Ya selagi hak masa bayar mati pok mati mak tu. Berlaku kemalangnya mati mak pok tinggal anak yatim. Kemudian kecil tu dia panggil latim. Pasal ada hilarah hati panggil latim. Budak mati mak dia panggil haji. Dia kata kalau hak mati mak. Lepas tu mak mati. Lepas tu ya budak tu ya ada harta saka daripada mak dia. Itulah dia boleh dia apa tu. Lepas tu lagi makan harta budak tu hak mak mati tu. Ya supo gak dah ya supo. Kita duk pera budak tu. Lepas tu kita makan kali dengan ya rupa tak ada zalim. Budak tu tak ada mak. Hati mak dah. Lepas tu ada pok. Apa-apa duk beloyo saka bolehkah budak tu misalnya tapi oleh kalau mati mak agun ni kalau pok dia bini berat dah tinggal anak katuk bego oleh aku tu pok kalau mati bini pati tinggal anak pok berat lagi bini jari pok dak bini berat lagi tinggal anak berat dah dak pada bila orang nak ambil wali nikah orang mari masa tu duk ngatuk tu dak bego patut susah juga orang misalnya. Pas budak tu ada harta daripada ibu yang mati ada harta mak hidup hijau boleh duit tu. Saka boleh dia ke apa tu lah. Lepas tu duk pera budak tu dah ada makan kali dengan dia. Tak ada rupa zalim, tak ada wajib bayar. Hak rupa-rupa kita gimbik tu lebih pada hak makan tu. Gitu utai suku tu tu wajib bayar lah suku duk ambil tasarruf kat lain. Untuk makan dengan dia tak apalah. Ambil buat belikan baju ya ke apa